Assalamualaikum, hai korang. Welcome back to our channel. Alamak, lupa nama expect tu. Ini lagi gede. Kita nak keluar berbuka dekat luar. Nama kau mana? Serdang. Apa namanya? Maapps. Maha Buffet. Bulan puasa tahun ni kita bercita-cita tak nak pergi buffet. Tapi macam biasalah Melayu, dia exclude kalau ada orang sponsor. So since kita dia belanja, ada orang belanja kita makan, so kita boleh makan lah buffet, okay? So kita orang dah sampai dah, Maha Buffet. Rekod tak ni? Tak sini je, mesti boleh dengar. Okay, so kita dah dekat Maha Buffet. Kalau kau tengok tempat ni memang besar gedabak. Memang besar, nampak? Bukan daripada sini je. Suami saya dah pandai vlogging sekarang. Belah sana pun ada, sekejap. Nampak, belah sana pun ada. Jom pusing-pusing. So jom kita pusing-pusing, kita cari makanan apa ada. Tengoklah apa ada. Ni kita ada somtam. Sedap bang udang ni bang? Soalan. Kat sini kita ada sate. Nampak ada. Siang sate balut ni siang. Wow, sate balut dah sayang. Let's go, kita ada sate balut juga. Ni sate balut ni. Tak payah beli mahal. Ada pizza sekali, nampak. Oi, burger ada. Special ke? Tak nak special ke? Boleh minta. Oh yo, ni burger yang dah siap. Oh dia. Dan kita ada cendol juga. Boleh macam-macam lah. Ramai batu yang datang ke sini. Orang tengah vlogging, itulah dia sibuk nak bergambar lah apalah. Jom makan. Oh dia, nampak tu? Bukan? Wow. Alah, jangan lagi salah. Ni bukan ni? Masak lemak. Marjorie nanas. Ikan gelama. Sambal tempoyak lah. Macam-macam lah ada. Oish. Banyaknya. Bahaya weh ni datang. Bahaya jangan. Bahaya. Jahat. Jahat, jus. Jahat. Juicy, crispy, semua ada. Semua ada. Western pun ada lagi guys tu. Dapat tu spaghetti. Meatball lah apalah. Chicken tenders pun ada guys. Yo. Oi, nachos pun ada lah. La ilaha illallah. Dia nak bagi aku tak puasa ke apa ni? Sandwich. Sini kita ada bagi air pula. Macam lah lemon pudina lah, jagung lah, sirap bandung. Sirap lah. Okey, tapi untuk air tu ring tak boleh minum lah. Kita boleh. Kita tak diet macam dia. Tak habis lagi guys. Ya Allah ya Tuhanku. Churros lah. Ya bahaya kali ni. Apa balik pun ada guys. Oh wow, tteokbokki, Gangnam Bite, ramen, Gimari, Korean food station. Oh sini Korean. Okay, and then kepada sesiapa yang ada anak, korang boleh hantar dia orang dekat sini. Diorang dapat makan, diorang boleh pergi main sementara korang pergi sembahyang, pergi sembang. Alright, so don't worry about that. We got you all covered. Don't worry, be happy. Makan je bagi dengan tenang hati, okay? Gemuk saya Bidayap. I lupa nak bawa kamera, so kita guna phone je lah. Kita nak pergi kedai runcit Kat bawah je. I nak beli Tak boleh cerita, tak masuk kereta kan? sayur ikan gitu juga. Saya nak beli kuih. Yeah. Rancangan I sebenarnya I nak buat vlog Ramadan, tapi asyik tak terbuat je. Sebab penat korang I macam mana kaki Aisyah, YouTuber lain diorang boleh buat vlog Ramadan macam. Sebab I Ramadan I rasa nak tidur. Sama. Rasa lemah. Sama. Letih. Sama. Love you. Love you more. Abang nasib baik abang datang awal. Sebab asalnya pukul 6 dah soal. So ada. Tapi sebelum ni memang bila pergi kat dia pun tahu burger dia tak ada. Ni first time nampak. So sedap lah burger dia. Mahal. Berapa? Daging RM11. Ya Allah, berapa biji? 6. 6 biji macam Allah. Tapi dia kata confirm sedap. Dia kata esok kalau tak puas hati abang datang balik ke refund. Serius? Okay, baik. Taklah yang banyak sangat biji berapa ni? Lepas tu bawah ni curry puff. Lepas tu ni ada daging tak? Daging ni tambah lauk. Okay. Lepas tu ni laksa untuk sahur tu je. Okay, baik. I tengah live sebenarnya, tapi tengoklah viewer I berapa.
2 orang tu pun I tak sure betul-betul orang ataupun bug. But it's okay. Kita teruskan perjuangan kita. Hari ni I punya menu sangat simple. I buat bayam tumis and then tempe goreng. Sambil kita masak, sambil kita buat live. Tapi itulah, I tak sure I nak fokus yang mana. Sebab I tiba macam banyak benda nak buat. Nak buat vlog untuk TikTok, nak buat vlog untuk YT, nak buat live, nak buat content. Semua benda nak buat. Untuk hari ni kita masak-masak je lah Kita basuh dulu sayur mayo ni. So kita rendam dulu. Betul ni bayam. Kenapa dia buat I tak confident tak? And garam. Kenapa macam? Emang bila buat lawak I gelak je. Bila buat lawak I tak gelak pun. Sebab I kelakar. Sebab tu you kena gelak. You punya lawak tak kelakar. Sekarang ni I ada masalah. I rasa I salah beli sayur. I ingatkan ni sayur bayam. Masukkan air sikit. Dan kita masukkan mushroom seasoning sikit. Masukkan chili. Okay, so kita ada sup sayur ni. And then daging, nasi beli. Sambal belacan mami. Ikan goreng, tempe goreng, nasi. Lepas tu, itu nasi beli. Tahu bergedil and kari pap. Nasi dia tak boleh hidup tanpa kuih muih. Nasi kita nak kurus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallu bika manna wa rizqika aftarna bi ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak saya kosong. Sekali pak ya. Ni yang sama ke saya beli? Kan. Rasa. Tapi rasa dia ruang. Hari tu kita beli juga tahu bergedil tapi yang Itu seller tak lain. sedapnya. Sedap tak sedap? Biasa je lah. Dia tak dalam ni siap rajin betul satu-satu letak dalam ni. Kayaknya sedap. Sure? Rasa. Ada carrot siap. Dia rasa daging dia ni. Tak. First time tengok orang jual daging sini. Mana? Belum. Okay, sekarang pukul 2. Saya tengah buat apa tu? Supper. Moreh. Sahur. Nasi beli laksa tadi. Saya beli halaskan laksa tadi. Mahal je laksa RM8. Ya. Abdi rasa orang selupa Ya Allah. RM5 je. Dah lah sikit je. Tapi bau dia macam sedap. It's done. Itu dia. Let me comment. Kalau masam sikit dia okey. Tapi dia macam pahit-pahit sikit hujung-hujung. Dia suka masam ke tak? Tak tahu lah, I makan je. You betul yang macam mana kan? Awal Ramadan, I tak buat vlog YouTube sebab I fokus dekat TikTok Shop Creator Idol. So, I aktif kat TikTok. I ada buat few vlog. Banyak juga vlog I. Sampai hari ke-7 ke-8 macam tu. I buat everyday. And I punya challenge adalah 30 hari, 30 air kosong. Tapi dalam I baru terminum 1 je. Waktu I pergi buka puasa dengan Kak Rami. Sebab Kak Rami belanja caji. Laksa dia okay tapi not the best lah. Yang ayah suka beli tu, itu memang betul sedap lah. Tu sedap. Lama tak makan? Setiap Sabtu ada. Laksa tu daripada I kecil memang ada. Tak mahal ada jual. Tapi memang dulu sampai ke sekarang resepi dia memang ayah tiap-tiap minggu memang akan pergi beli. Laksa tu dengan abang balik. Memang dulu daripada kecil sejak I sekolah menengah, sekolah rendah, tiap-tiap Sabtu ikut ayah. Satu sebab nak bodek beli popcorn. kalau tak I tak beli. Kena ada anak semua ikut tu. Lepas tu So you wakil lah untuk orang lain. Hey yo, what's up guys? Kita nak pergi berbuka tapi tak tahu kat mana. Itu masalah kita orang berdua. Dari dulu sampai sekarang tak tahu nak makan apa, tak tahu nak makan kat mana. Jengkelkan. Lagi-lagi puasa lagi lah tak tahu nak makan mana. Sebab semua rasa nak makan. Kena pilih je lah satu. Yelah satu tu dah susah nak pilih. I tiba-tiba teringin nak makan nasi lauk kampung. Tapi kita jumpa nasi lauk kampung, kita jumpa nasi padang je. I nak makan terung belada. Dalam fikiran sekarang kita nak pergi makan dekat Rajo Padang, Tamarin Square. Kan mall yang ni. Ini tengok besar kedabak dia yang. Abu macam betul-betul perasan. Itu dia nak buka pastry pula Jang. Ayo i3 pula. Kat mana? Tak tahu panjang mana dia pergi Jang. Maksudnya kat sini nak tambah lagi satu? Ya. What? Kepala otak dia sampai sana tak habis lagi. Mata kata kalau nak beli suap datang ayo I. Setuju. So dia tutup aircon je. Ya betul. Borong semua kurus kat dalam tu. Bawa berpeluh-peluh baru busuk lah ni. Saya mesti ramai yang tak atas air. Assalamualaikum guys. Saya nak beradakan suami saya. Tadi saya dah buat keputusan nak makan Rajo Padang. Lepas tu dia boleh nak pergi ayo I pula guys. Lepas tu ni dia tanya sebab saya. Saya mention nak MacBook tadi kan. Nak beli MacBook. Mana ada? Ya. I just cakap je. Boleh main-main. Kalau ya, I boleh beli MacBook. Ada. Penat lah. Penat apa? Nak makan apa pun tahu. Tak apa. Tadi saya nak Kenny Rogers kan? Nak kira je mana?
Kanan kiri. Kanan. Kiri. Kiri ya. Kiri, lepas tu saya enter parking. Lepas tu you keluar lagi enter Kenny Rogers. Ya ke? Tapi kalau ada parking lah. Sekarang ni parking lah masalah dia. Itulah masalahnya. Kenny Rogers sekarang ada buffet RM1. Tapi buffet dia RM30. Tapi unlimited refill. Betul, unlimited refill. Tapi Kena habiskan dulu. habiskan baru boleh refill. Baru boleh minta dia. Okey lah macam tu kan. Tak membazir. Sini, And then, kita habiskan, kita refill, kita balik. tak habis lah tu. Yelah, at least yang first plate tu habis. Tapi bagi I RM30 balu ya. RM29 kan. Murah. Sebab satu plate tu dah selalu makan RM30. So kalau orang tambah satu pun dah kira okey dah. So kita Tapi tengok kita ada satu tak? je. Tak boleh. Asal pula tak boleh? Kena per pack. Aduh. Yang per pack. Dia ni ada je lah. Boleh jadi bijak. Tak bijak. Diorang lagi bijak pada you, Syang. So kita tengok lah apa keputusannya. Takut Kenny Rogers ramai. Oh, sedap Tapi- bau Syam. Bawa AW ke? Oh ya, dia bawa AW tu. Syam dapat AW tu sedap Syam masa burger. Bila puasa. Semua benda rasa nak makan. Tak ada dia ingat. Sebaik dia ingat nak buka. Memang saja tu boleh buka Sayang kan memang selalu buka untuk I. Kau tak, ayah I ni macam tempat I berak dah. Sebab parking, I dah tahu dah parking kat mana. Untuk pergi ke mana. Power ni. Nampak tu? Kenny Rogers. Dari parking kan Tu cakap. tunjuk tu. Power minyak air ni. Ini rumah kedua Syam. Rasa semua reserve ya, Syang? Tak boleh book. Fully book. Tengok dia beli apa? Alas perut ayam crispy. Kita orang dekat Food Junction sekarang. Okay, kita jumpa Melayu and Padang. Tapi tempat duduk tak ada. Tapi sini nampak menarik. Banyak makanan. Suami saya keliru nak makan apa. Macam-macam dia ambil. Sotong lah. Tengok macam-macam dia ambil. Tengok, I ni je. Sotong. Nak sambal hijau. Syang. Food court. Ayah dah cantik Syang kan? Dah maju. Maju penuh orang. Ayam balado kan. Lepas tu terong balado, sambal hijau, paru, sayur apa tah ni. Sejak bila dia makan sayur ni? Ayam dan paru juga. Actually paru nasi ambil sikit je. So dia suruh ambil lagi banyak. Kita ada beli ni juga, Uncle Bob. Rasa macam menyesal pula ambil ayam. Buat banyaknya ayam. Ayam lah. Ni bukan paru, ni daging. Crispy. Sedap lah. Masakan Jawa je betul lah. Masakan Padang betul lah. Basically tak kecewa. Tapi tak ada sedap sangat. Tapi sedap lah. Ini sedap Syam. Sambal hijau dia sedap kan rasa? Sedap kan? Sedap Syam. Puas hati lah. Dan makan overall sedap, especially sambal hijau dia. Ayam dia sedikit keras, daging dia pun sedikit keras. Tapi rasa sedap. Untuk hari ni maybe I bagi 7. Beli Syam. 159. Okay lah. Daripada tadi kita tengok tempat tadi tu 288. Saya nak baju raya warna apa Syang? Kata kuning. Bukan? No, second baju raya. Pink. Ni? Tak pink. Ui, kurus ada. Ush. Over ada ni. Syam. Zoom muka Syam. Muka tak kurus lagi. Kurus dah lah. Kecil dah muka Syam. Macam merah Syang. Macam je tidur. Tadi kita orang pergi Miss Claire. Mostly mahal Syang. Baju raya dia. Jangan sebut nama Syam. Jangan sebut nama. Oops. Bajet baju raya kan berapa? 150. 100. Dia zaman bila? Dia tak ada dah sekarang 150 kan? Sekarang berapa? 200. Damn, mahal Syam. Dia beli Prismatic Tapi- Booster Bundle. Tapi I bijak. I beli dekat TikTok. RM80. Ui, murah. Elok tak? Okay lah, boleh lah. Tapi the most important thing is size I tukar. Berapa dah Syam? I mau size L tapi I tak confident. I takut gemuk balik. So, I ambil SL. you dah boleh pakai M ni? Uish, tak boleh M, tak boleh. L boleh lagi. Kita dah pergi sahur. Sahur awal, sahur. Mana ada? Oh, 1.5 Dua okey lah. Dekat Al-Faris Maju. Macam jauh kita sahur hari ni. Bagus suami kita sekarang. I kosong lah. Jimat. Tak kenyang tadi share. So saya nak salahkan I ni. Tak salahkan saya. Habis tu Tambah je. dia dah habis makan. Dia order apa yang saya order? Nan kima. Dia tengok special. Ada berapa tahun dah tak makan benda tu? Susah nak cik. Mama tak semua ada. Ya ke? Saya makan kat mana sebelum ni? Sebenarnya kat Bangi. Cadang. Tak tahu. Tak Macam pun. ni macam pizza. Memang pun. Lepas tu dalam dia ada inti. Sedap dia punya. Sedap. Dia rasa dia macam
Ya. Semua lah. Not bad. Dia rasa macam pizza, rasa macam kebab pita pun ada.